Okey, kain nampak cantik lah, sedap lah. Kualiti kain dia sedap lah. Waterproof, breathable, 4-way stretch. Nak dapat kat mana nanti saya bagi link dia lah. Orang nak dapat kat mana. Cuma harga tinggi, keras sikit lah. Tapi untuk geng-geng hiking ni, saya rasa tak ada isu kot. Material kain dia sama macam stocking biasa lah saya tengok. Material kain dia macam stocking biasa je. Okay, kita test tengok kaki saya nanti basah ke tak. Kita sarung dulu, kita tembak dengan air. Okay, sedap kan? Ini sebasahkan stokin ni dengan air. Kemudian kita test dengan air dulu. Kita tengok basah tak kaki saya belah dalam. Tapi memang tak rasa lah air dia. Okey, masih basah lagi kan. Tengok dalam ni basah. Macam mana? Kering tak kaki saya? Kering kan? Tak basah kan? Okey, kita tengok sebelah lagi. Jadi basah. Okey, try lagi sekali. Okey. Tak basah kaki. Okey, terbukti okey lah. Okey, nanti saya nak tahu, korang tengok link nanti saya share kan dalam description. Kat mana dah dapat barang ni, stokin ni. Tengok stokin ni basah kan, beraya-raya lagi. Tengok basah. Tapi kaki saya tak basah. Dua-dua basah. Tapi kaki saya tak basah. Okay, jumpa dekat next video nanti.